korang minat dengan kereta drift, tak tahu nak pilih apa, so kat belakang saya ada 2 buah kereta yang real wheel drive, korang boleh layan drift. Kat belah kanan saya ni, ini adalah Subaru BRZ 2.4 Automatic tahun 2021. Yang belah kiri saya ni, Toyota GR86 tahun 2022 manual. Okay, so kat sini kalau korang bajet dalam 150 lebih, korang boleh dapat Subaru yang komplit dengan barang Bliss. Salah satu barang yang ada barang Bliss, korang tengok lip depan Bliss. Lepas tu dia datang sekali dengan rim 18 inci Enkai GTC01, siap dengan adjustable Bliss, high low soft hard. Lepas tu untuk bahagian belakang, oh lupa, side skirt dia pun datang dengan side skirt Bliss. Dan juga bahagian belakang korang boleh nampak dia datang sekali dengan lip belakang Bliss dan juga exhaust Bliss Nur Spec. Okay, kita belanja pula bahagian dalam. Okay, mileage kereta ni baru 32,085 km. Korang boleh tengok dekat auction report. Ini adalah auction report yang genuine. Lepas tu korang tengok grade dia 4.5. Untuk steering dia datang dengan multifunction steering dan juga ada pedal shift. Lepas tu siap datang dengan DSC Plus. Lepas tu ada throttle controller Bliss. Okay, kalau kat luar Bliss, so dalam engine pun ada barang Bliss. Korang boleh tengok dia datang dengan bar Bliss. Lepas tu ada air filter Bliss, hose radiator Bliss. Lepas tu oil filter pun dia pakai oil filter Bliss dan juga dia ada datang sekali dengan oil cooler. Oil cap pun juga Bliss. So guys, kalau korang berminat dengan Subaru BRZ ataupun Toyota GR86, korang boleh roger saya, Akmal Bun. Ciao.